pakai Alora apa? Dan Syahir, apa manfaat yang Syahir dapat daripada Alora? Silakan Syahir. Umur berapa Syahir? 30-an tu. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Apa khabar? Semoga semua sihat-sihat. Okay, saya nak perkenalkan diri. Saya Syahir. Saya 32 tahun. InsyaAllah by Ogos ni dah 33. Okay, kenapa saya pakai Alora? Sebab satu, saya ada masalah sakit tumit. Saya ada masalah sakit tumit, iaitu dari segi saintifik plantar fasciitis. Saya dah kena ni dah lebih dari 2 tahun. Asyik berjalan-jalan sakit-sakit macam ada jarum dekat saya punya tumit tu. Jadi memang tak selesa dan juga memang menahan lah bengkak-bengkak bawah kaki tu kan. So jadi bila saya perkenalkan stokin tu daripada saya punya kawan. So bila saya pakai stokin tu, alhamdulillah dalam masa paling cepat pun 2 hari lah, dia punya rasa cubit tu dah mula kurang. 5 hari kemudian pun dia punya rasa kaki pun dah rasa ringan. And then alhamdulillah dalam masa 3 minggu dia punya sakit pun dah hilang. And then satu lagi saya pakai pants pants ni, Alora pants ni saya pakai yang limited edition, limited graphite. Limited graphite.